Sekarang, aku perlu ayam hitam. Mana nak cari ayam hitam malam-malam buta ni, Wak? Aku ajarin. Bulunya kasar-kasar gitu. Bentuknya seperti bulan. Dengar. Ayo, cari sekarang. Goblok. Minggir. Udah dapet. Aku memang pantas. Udah aku bilangin. Orang Indonesia memang begini. Bulunya keras-keras gitu. Bentuk tubuhnya bulat-bulat persis seperti kelapa Sunda seperti yang aku sedang pegang ini. Ayo. Loh, kalian masih kaget dengan kepantasan aku. Aku jumpa hantu. Tolong aku Maria. Aku mau pulang ke rumah Soimon Banti. Nanti bila kamu sampai ke Banting, kamu cari budak yang nama Salimon. Ya Pak Ini Jabir. bapak saudara dia ni. Ini duit tambahan. Terima kasih Pak Jabir. Kok berlebihan nih? Permisi semua. Macam-macam hal dah ni. Macam mana, Pak Abu? Teman nak mencadangkan, kita buat rukun tetangga. Ish, hilang lari meninggalkan kampung. Pandai-pandai pula nak mengajar orang tua di sini. Kamu bungkus pakaian kamu tu, kamu balik ke Singapura. Apa yang marah menor kat teman ni? Teman ke Singapura tu bukan apa, cari rezeki. Bukan teman berangan nak masuk Akademi Fantasia tu. Kamu nak masuk akademi kubur ke? Nak masuk apa ke? Aku boleh apa? Pak Abu, tengok tu Pak Jabir. Dari mula teman jejak kaki kat kampung ni, dari hari tu lagi, dia dah meluat ke muka teman. Apa salah teman tak tahu? Ngapa ni Jabir? Memang aku meluat pada dia ni. Dia lari meninggalkan Cik Ning. Sampai demam-demam Cik Ning tu. Tak ada khabar berita. Apa? Kamu ingat dia tu tunggul ke? Ha? Langsung kamu tak hirau pun. Abu, Ya, apa kita nak buat sekarang ni? begini. Kita tukar pecah baru, tak payah buat pilihan raya. Eloklah tu. Pak Abu memang tak boleh memimpin dah. Inilah yang berlaku dalam parti politik kita. Dah tua masih lagi nak memimpin. Bila ada masalah, langsung tak boleh bertindak. Betul? Betul apa dia cakap Jabir ni? Sepatutnya orang muda-muda yang memimpin, bukan orang tua. Tak apa. Jabir, kamu janganlah marah aku. Sepatutnya kita sama-sama lah menghadapi zombie ni. Apa pula zombie, Pak Boy? Ni masalah hantu Karimah. Dah tua, zombie dengan hantu pun tak tahu mana satu.
Oh, ini bukan zombie ya? Jet, jet, semut. Siapa sakit naik atas. Jet, jet, semut. Ku nyanyikan lagu syahdu bila teringatkanmu yang masih bertahta di hatiku. Ku nyanyikan lagu rindu itu yang ku tahu. Maaf ya Cik Nin, paksa datang. Abang nak cakap apa, bang? Cepatlah nanti orang nampak tak manis. Pertamanya, Abang nak minta maaf pasal putuskan pertunangan kita. Okey? Keduanya, Abang nak terangkan kenapa Abang putuskan hubungan tu dulu. Abang baru sedar yang Min tak sepadan dengan abang. Tak. Tak. Bukan. Ini Abang nak bagi tahu ni, face to face. Pak kata orang Singapura, dia tu suka cakap orang putih. Kerek. Abang pergi kerja jauh tu sebab Cik Nin. Sebab Cik Nin semua. Udahlah abang ni tak ada SPM. Takkan tak ada wawasan pula. Selipar pun selipar Jepun. Yalah. Bukan mudah nak berjaya kan. 2 tahun abang kat sana tu terkontang-kanting. Kia. Masa itulah abang buat keputusan putuskan hubungan kita ni. Abang tak naklah Cik Nin menunggu abang yang tak tahu arah tu kat sana. Kan? Sini faham tak? Sini faham kan? Abang nak balik kampung kita ni sebagai seorang yang berjaya. Lepas tu, abang nak nikah. Abang nak kahwin dengan Cik Nin dengan rasa hormat. Cuma satu je yang Nin nak penjelasan dari abang. Apa dia? Selama kita berjauhan, cinta abang pada Nin macam mana?